Okay guys, jom kita main satu game. Kita kena buat ranking 10 karakter anime Naruto yang paling solid lah, yang paling padu, yang paling kuat pun boleh ke ah. Jom, let's go. Shikaku, ayah kepada Shikamaru. Weh, dia ni antara one of the best karakter yang paling bijak dalam series Naruto. Dia punya strategi padu-padu baik. Tapi aku letak nombor 7 lah, sebab banyak lagi karakter yang lagi solid daripada dia. Kabuto, Yakushi Kabuto. Kabuto versi Perang Dunia Shinobi yang keempat. Yeah, dia memang definitely mungkin nombor 5, top 5, tapi buat masa sekarang aku letak nombor 6 lah, nombor 6. Okay, next. Kurenai nombor 10. Dia ni acah-acah genjutsu kuat dia. Sugetsu nombor 9, nombor 9. Sugetsu kuat, tapi tak adalah kuat sangat. Okay, Sakura walaupun ramai orang cakap dia beban, tapi aku letak dia nombor 5 lah. Conan top 4, nombor 4. Nara Shikamaru dia tak kuat, tapi dia mempunyai otak yang besar. Maksudnya dia bijak lah. Aku boleh je letak dia nombor 3 sebab dia ni IQ dia tinggi. Sarutobi Hiruzen nombor 2. God of Shinobi bro. Maitogai of course nombor 1, my brother. Okay, last. Sepatutnya Shikamaru, aku rasa dalam ranking ni hanya 2 orang je salah. Itachi sepatutnya nombor 3, nombor 3 ataupun nombor 2. Shikamaru nombor 8 lah dalam ranking kali ni lah. Tapi kenapa aku letak Guy nombor 1? Sebab dia idola aku dan dia favourite karakter aku. Aku suka karakter Guy lah daripada karakter-karakter lain. Lagipun dalam ranking ni dia paling kuat lah kalau dia buka gerbang yang ke-8 kan. By the way guys, kalau korang nak dapatkan hoodie anime Naruto yang lawa macam aku pakai ni, lawa kan. And ni aku order kat Shopee tau. Harga tak sampai pun RM40. Tengah ada harga promo. Macam mana nak order sekarang kat tag Shopee yang ada dalam video. Ciao.